Wah, sampai lagi Food Republic. Ini syok jugalah, ramai persembahan artis. Lepas tu bawah bumbung tak panas. Yang ni dia buat dekat Lotus Melaka Central tau. Banyak makanan-makanan viral yang ada. Yang tak pernah korang jumpa pun ada. Nak hot tiok ni, makanan orang Korea tak pernah jumpa kan. Ada es pisang hijau. Pisang tu ni hijau tau. Kopok gemuk pasar payang ada. Yang gepuk pun ada. Ni dia gilis dekat depan korang. Wah, telur ikan mayong daripada Asam Pedas Osamin ni pun ada. Dengar dekat live dia famous kan. Ramai juga artis-artis dan selebriti TikTok yang berniaga sekali. Yang penting Madam Yogurt ni korang jangan lupa try. Dengar cerita dia orang top ranking sekarang peminat yogurt, sila munculkan diri. Mochi gebu-gebu ni pun ada. Dalam dia filling pun penuh tau. Air avocado segamat ada, air kopi ada, ayak gantung ni pun ada. Pergilah mana-mana mesti ada. Wah, laksa library lah, laksa Sarawak. Pancake comel-comel siap dengan flavor coklat pun ada. Chicken tender ada, abang manis dengan pancake comel dia yang macam-macam flavor ni pun ada. Yang ni jangan lupa try tau. Makanan Thailand mana boleh tinggal lah. Tom Yum Bangkok, Lok Ching memang ada. Air kelapa laut, air durian Belanda yang susah nak jumpa ni pun ada. Kunafa dan baklava Tuan Omar ni pergilah dekat mana-mana mesti ada juga. Lupa juga try Spat Potato, yang ni brand baru tau. Ada laksa sarang burung Mamita. Wow, peminat laksa sarang burung jangan lupa try. Yang penting kau jangan lupa datang Food Republic dekat Lotus per ringgit. 23 hingga 26 Oktober 2025, 11 pagi sampai 11 malam.